So hari ni kita berada di sebuah pasar raya dekat selatan tanah air. Jadi kami hari ni ditugaskan untuk melaksanakan kerja-kerja forensik. Jadi kalau korang tengok, jom kita masuk dalam. Untuk buat kerja-kerja forensik lah, iaitu kita kena check event arrangement dia. Sebab kan klien kita ni dorang nak buat sebuah pusat riadah, iaitu pickleball court. Jadi kalau korang boleh nampak dekat lantai ni, kalau ikutkan tadi dia penuh dengan simen mortar. So kita dah minta diorang untuk buang dulu lapisan simen mortar tu. Dan kalau korang boleh nampak, tim kita sekarang tengah buat reverse scanning. Jadi tujuan kita untuk buat reverse scanning ni adalah untuk kita lihat bar arrangement dia sebelum klien kita start buat kerja-kerja renovation. Jadi segala data-data yang kita dapat hari ni, kita akan analisis. Nice. Pada korang semua yang mana ada nak buat kerja renovation tapi tidak sure, tidak pasti macam mana condition structure yang sedia ada, jangan risau. Korang panggil je kita orang LSB, kita akan datang dan kita akan settlekan semuanya. Macam ni? Bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.